contoh pagi ni kita bersama dengan Cik Din, bersama dengan Cik Faizal dan kawan-kawan. 9 bulan, 10 bulan kita tunggu projek ini ketua projek Nanas PIBG, dan hari ni kita boleh harvest sebahagian daripada hasil kita, hasil pertama. Jadi jemput Cik Din, macam mana kita nak harvest Nanas ni? Sila. Daripada hormon sampai keluarkan buah dalam masa 4 bulan. Lepas tu penjagaan untuk buah baja sampai buah keluar dan sampai buah masak. Kita nak tahu buah tu tua daripada mata dengan colour. Okey. Dia punya nak potong tu macam mana? Okey, cara motong dia kena buang daun dulu. Okey. Kenapa kena buang daun? Salah satunya untuk senang ambil buah dan untuk keluarkan anak tu lebih cepat lagi. Alright, kemudian Okey, di mana nak dipotong? Kita akan potong tangkai ni. Pula kai. Okey, yang ni pula. Okey, sudah. Itu dah tua je. Ya, tak. Ambil ini dulu. Sakit juga kena dia punya ni kulingnya. Dah tak nak lagi. Musang kau. Masuk ke pisau ni bagus. Kejap. Potong di mana? Tangkai. Oh, bismillah. Alright. Nah. Okey. So, prosesnya begitu dan kita akan terus buat harvest hari ini, dan selepas itu Cik Din dengan rakan-rakan akan pasarkan lah, dan kita akan buat calculation nanti dan dia punya jumlah nanti akhirnya kita akan maklumkan dalam mesyuarat PIBG semua. Okey, ini variety MD2. Jadi saya minta Cik Din terangkan sikit lah macam mana kita nak tahu dia dah masak ke belum. Sila Cik Din. Okey. Yang itu kalau dia nak tahu buah tu dah tua, okey, mata dia akan buka habis. Okey, color dia akan jadi hijau pekat. Kalau yang ni berapa ni? Ini berapa lama lagi nak boleh harvest? Yang ini lebih kurang dalam 5 hari ke 6 hari. Oh, dalam seminggu lah ya. Okey. Tapi MD2 dekat sekolah ni jambul dia pendek. Itu keistimewaan. Alright. Kita ada variety MD2. Kemudian kita zoom sikit. Ini variety apa ni? Ini variety apa? Apa nama jenis? Ini buah daripada spesies jengki. Yankee. Oh, jadi beza ya. Yang tu bulat, yang ni lonjong. Okey, yang ni satu lagi kita ada Morris kan? Ya. Morris di mana? Oh, Morris di bawah. Yang bawah tadi, awal tadi kita potong tu Morris. Okey, terima kasih. Tahu semua, kita ada dua jenis hasil ya. Satu jenis buah dia. Selepas buah dia, kita akan juga akan boleh buat jual di pasaran dia punya cula ataupun anak benih ya. Jadi kita terima kasih pada dua orang penasihat utama kita projek ini kerana telah memberikan pendedahan kita kepada kita dan warga sekolah untuk perkembangan dan pertumbuhan. Siapa yang berminat untuk buat projek nanas untuk lebih komersial, jadi mereka boleh rujuklah dengan kepakaran yang ada pada Din dan Faizal. Alright, okay, hari ini kita telah dapat, saya tak kira tadi berapa banyak, tapi satu wheelbarrow lah untuk kita pasarkan untuk hari ini, dan rekodnya akan kita buat dalam rekod hasil dan kita hantar kepada Cikgu Naimantun. Second time minggu depan kita akan bersama dengan kumpulan pelajar-pelajar dan juga Cikgu Naimantun untuk buat proses ini semula. Terima kasih, kita jumpa lagi. Okay, bye. Hola.